duit, minta seringgit, balik coklat. You know I got money, mami minta duit, minta seringgit, balik coklat. You know I got a Mami minta duit, indah banyak seringgit. Hati Ani banyak sakit, indah sampai membalik coklat. Mami, siapa lagi nenek? Assalamualaikum semua. Bertemu lagi bersama saya Boni. Kenal lagi kan? Okey, jadi pada hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua satu mitos. Mitos. Saya nak berkongsi dengan anda satu cerita. Satu cerita tentang kes buli yang sering berleluasa di sekolah, asrama, kem bina semangat dan macam-macam lagi lah tempat, termasuk juga tempat kerja. Jadi marilah sama-sama kita saksikan video tentang kes pembulian yang sering berlaku. Oi, Syahrudin Abbas Tekawi bin Jihad. Apa? Aku datang sini sebab aku nak buli kau. Kenapa aku? Mencik. Sebab kau buruk. Ya. Kau buruk macam hamster. Warna kulit kau tak sekata. Muka kau banyak bintik hitam. Mencik. Perut kau buncit. Nampak? Rasanya tak ada faedah pun kita nak membuli siapa, nak membuli orang ni, nak membuli orang tu, kan? Silap-silap kita yang kena buli. Hukum karma kena ingat. Tak pasal-pasal jadi macam Ahmad tadi, kan? Buli, kena penumbuk. Jadi setakat ini sajalah untuk kali ini, perjumpaan kita kali ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di masa dan hari yang lain yang akan datang. Jangan lupa, macam biasa ya, terja blog saya bonijrl3.blogspot.com. Assalamualaikum.